Assalamualaikum geng. Bersama saya lagi Pablo Hakim. Korang semua macam mana? First of all, Pablo nak minta maaf sebab lama Pablo tak post video. Maklumlah kebelakangan ni Pablo busy yang amat busy. So, konten apa Pablo nak buat hari ni? Pablo nak buat satu cabaran. Pablo ada tanya dekat kawan-kawan Pablo dah kan. Nak suruh diorang bagi satu cabaran dekat Pablo. Di antara setiap diorang tu, Pablo akan pilih satu cabaran yang paling gila. So, cabaran dia apa hari ni? Pablo dah pilih lah satu cabaran tu yang Pablo akan rasa macam, oi, ni betul-betul mencabar ni. Pablo akan makan 5 biji cili hijau tu. Pablo akan makan tu 5 biji geng. Kalau habis korang kena like video ni 10 like pun cukup. Okay. Kalau habis like, subscribe, komen dan komen api-api geng. Okay. 5 biji tau. Okay. Let's go geng. Ni Pablo dah get ready dah cili padi tu. Ni dah siap basuh dah apa semua. So sebenarnya takut tau nak buat benda ni sebab teringat konten lepas yang Maggi pedas gila tu. Benda tu pun dah pedas ni, apatah lagi benda ni. Tak pernah makan lagi ni. Tapi itulah demi cabaran yang Pablo buat, okay. Like lah, like. Let's go. Okay, Pablo akan mula pada yang kecil dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Okay. Kau nak tengokkan tadi macam mana Bapak dia. Pablo tak strong tu. Hashtag Pablo tak strong. And thank you for my friend juga sebab bagi cabaran gila ni. Ini lagi gila pada bagi pada gila oi. Okay geng, kalau korang suka dengan konten kali ni, korang boleh like. Yang mana belum subscribe, korang boleh subscribe. Target Pablo tahun ni 2026, satu video 10 like. Okay, satu video 10 like. Okay, dan tak lupa juga dekat Pablo punya TikTok. Yang mana belum follow, korang boleh pergi follow. Okay, sampai jumpa di next content. Okay guys, Assalamualaikum. Selamat maju jaya semua. Let's go.